Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat mini yogurt cheesecake. Ini cheesecake besi bakar yang sangat mudah untuk disediakan. Mula-mula kita akan cairkan mentega. Mentega ni butter lah ya. Saya gunakan jenis salted. Saya dah keluarkan dari peti sejuk lebih kurang 15 minit. Gunakan api yang perlahan dan cairkan. Bila nampak mentega mulai cair, boleh matikan api, ketepikan dulu dan biarkan sejuk. Sementara menunggu mentega kita sejuk, kita akan sediakan bahagian base untuk cheesecake ni. Ni saya gunakan biskut Mary ataupun anda boleh gunakan digestive biscuit sebanyak 150 gram. Saya akan kisar sehingga halus dengan menggunakan food processor. Selain daripada gunakan food processor, anda juga boleh gunakan cara begini untuk menghancurkan biskut. Ni saya tunjukkan demo satu je ya. Masukkan biskut ke dalam plastik dan gelekkan dengan penggelik sehingga biskut hancur. Kemudian langkah seterusnya, masukkan biskut yang telah hancur ke dalam mangkuk. Mentega yang kita cairkan tadi pun dah sejuk, masukkan sekali. Gaulkan hingga sebati dengan menggunakan senduk ataupun spatula. Bila dah sebati, ketepikan dulu. Untuk menyediakan mini yogurt cheesecake ni, saya akan gunakan loyang muffin. Tujuannya sebab cup yang saya gunakan ni jenis yang lembik begini. Kalau kita tak gunakan loyang muffin, nanti adunan tu akan melimpah. Tapi jangan risau, kalau anda tak ada loyang muffin, anda boleh gunakan cup yang jenis keras sedikit seperti ni. Boleh beli di kedai bakery ya. Susunkan cup ke dalam loyang. Biskut yang kita gaulkan dengan mentega tadi, kita akan masukkan ke dalam kap kertas. Tak perlu sukat pun, agak-agak sama banyak sehingga dapat antara 18 hingga 19 biji. Tekan secara padat dan sekata. Ni saya gunakan sudu je ya. Ulangi proses yang sama sehingga habis. Bila dah siap langkah ni, ketepikan dulu, kita tak perlu bakar ataupun letak dalam peti sejuk. Hanya letakkan pada suhu bilik saja. Sekarang kita akan sediakan bahagian cheese-nya pula. Ni cream cheese ni ataupun cream keju, saya dah keluarkan daripada peti sejuk lebih kurang 30 minit. Saya gunakan sebanyak 250 gram. Anda boleh gunakan sebarang jenama cream cheese ikut kesukaan sendiri. Potongkan sedikit. Dia dah mulai lembut ya, tapi masih dalam keadaan yang sejuk. Masukkan gula kasta, sukatan asalnya 100 gram, tapi saya kurangkan sedikit, saya hanya letak 80 gram. Kalau anda suka manis tak perlu kurangkan. Pukul adunan sehingga licin dan kembang. Sesekali anda kena scrapkan pada keliling mangkuk, takut ada bahagian yang tidak terkena mixer tu. Sambunglah lagi memukul adunan sehingga kembang. Kembang maksudnya di sini dia jadi licin dan tiada lagi ketulan. Langkah seterusnya, saya akan gunakan 2 biji telur yang bersaiz besar, grade A ataupun B, gunakan 2 biji. Telur ni berada pada suhu bilik. Masukkan satu persatu dan kita akan memukul sehingga sebati. Tak lama pun ya kita pukul tu. Bila nampak dah sebati tu, matikan mixer dan scrapkan lagi mangkuk. Takut ada bahagian yang tidak terkena pada paddle mixer tu. Masukkan telur yang kedua dan sambunglah lagi memukul hingga sebati.
Seterusnya, masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Ni saya sukat gunakan sudu metrik ya. Dan juga saya akan masukkan yogurt perisa asli. Ni natural yogurt yang tanpa perisa. Saya dah keluarkan dari peti sejuk lebih kurang 15 minit. Jangan skip yogurt ni sebab nama cheesecake ni pun mini yogurt cheesecake. Jadi dia adalah bahan yang perlu kita gunakan. Pukul sekadar sebati sahaja, tak perlu lama. Adunan ni memang tidak menggunakan sebarang tepung. Sekarang kita dah boleh mula panaskan oven selama 10 minit. Sementara menunggu oven panas, masukkan adunan cheese ke atas biskut yang telah kita sediakan awal-awal tadi. Anda boleh gunakan scoop ataupun boleh gunakan sudu atau apa-apa pun. Macam di sini saya cuma gunakan cawan saja ya. Masukkan adunan anggaran hampir-hampir penuh, tapi jangan penuh sampai melimpah pula ya. Adunan cheese ni cukup untuk 18 hingga 19 biji mini cheesecake. Bila oven kita dah panas, bakarlah kek sehingga masak mengikut kapasiti oven masing-masing. Gunakan api atas dan bawah. Dan saya juga tak onkan kipas. Ni saya bakar secara biasa je, bukan kaedah water bath. Bila masa tamat, keluarkan kek daripada oven. Kek ni dia akan mengecut sedikit ya, sebab kita gunakan cheese, memang dia akan mengecut dan akan turun sedikit. Cara nak tahu yang kek ni dah masak, bahagian tengahnya dia tak jadi lembik ataupun cair ya. Kita biarkan dia sejuk pada suhu bilik di dalam loyang. Sekejap saja dia cepat sejuk. Seterusnya, saya akan masukkan dalam bekas yang bertutup dan sejukkan dalam peti sejuk anggaran 3 hingga 4 jam. Sejukkan pada bahagian chiller ya, bukan tempat beku. Kalau anda tak nak sejukkan pun tak apa, tak jadi masalah. Tapi cheesecake lebih sedap dimakan dalam keadaan yang sejuk. Untuk menghias bahagian atas cheesecake ni, saya akan gunakan buah strawberry yang dibelah kepada 2 bahagian. Kalau anda nak letakkan buah lain seperti buah mangga ataupun kiwi pun boleh. Kebetulan dalam peti sejuk saya masih ada stok strawberry filling yang saya beli di kedai bakery. Yang ni bukanlah bahan wajib ya, kalau tak nak letak pun tak apa. Sebab kebetulan ada, saya letakkan di atas cheesecake ni. Dan kemudian diletakkan pula dengan buah strawberry di atasnya. Seperti saya katakan tadi, buah strawberry ataupun strawberry filling tu bukanlah bahan wajib ya. Kalau kita nak makan cheesecake ni begitu saja pun dah sedap dah. Sekarang kita akan lihat tekstur bahagian dalam cheesecake kita. Bahagian dalamnya lembut dan sedap dimakan sejuk-sejuk. Kalau yang tak habis tu, anda boleh simpan dalam bekas yang bertutup dalam peti sejuk. Bahagian chiller ya, bukan tempat beku. Selamat mencuba semua. Siap.